Tengok apa kita ada petang ni. Lebihan diorang tengah hari tadi. Ada nasi sikit, okeylah ni. Saya kena buat tempe dan kobis sendiri. Kita nak recreate balik nasi kepuk ni. Tempe dan kobis ni actually air fryer je boleh jadi. Saya cuma ada serbuk almond tu ni boleh lah. Gaul dengan butter. Kobis tadi pun gaul sikit dengan butter. Baru ada rasa aroma minyak. Sedap tau ranggup kobis lepas saya fry ni. Okey, nasi tadi ada half. Okey lah. Lebihan ayam tadi pun air fry balik supaya ranggup. Okey je nasi gepuk ni semua natural. Ayam ni je lah, ada salut tepung. Lagi baiklah 2 telur ni ganti portion nasi. Tambahkan protein, kurang glikogen dari nasi. Saya tak workout apa pun lepas ni. Tak perlu pun makan nasi banyak-banyak dah nak malam ni. Jika ada otot, okey juga boleh simpan lebih glikogen. Apa pun, enjoy makan. Ikut badan dan matlamat sendiri. Saya memang suka gaul terus je semua sambal dan nasi ni. Sama macam nasi lemak. Sajian komplit makros protein, lemak sihat dan karbo kompleks macam ni. Korang makan apa malam ni?